Kisah benar, ketukan misteri Sabak Bernam. Malam tu, angin laut dari arah sungai besar bertiup lembut. Rumah-rumah kampung di Sabak Bernam mula sunyi. Orang semua dah tidur. Tapi di satu taman perumahan berhampiran taman air manis, penduduk mula dengar benda pelik sejak seminggu kebelakangan ni, bunyi ketukan pintu tengah malam. Mula-mula orang ingat budak main, tapi bila ramai kena benda sama, tiap-tiap malam, waktu 12:40 hingga 1:30 pagi, barulah penduduk tahu, bukan manusia yang ketuk. Malam tu, Faizal, lelaki bujang umur 30, baru habis tengok televisyen. Dia tinggal seorang. Hujan baru berhenti, suasana lembap. Tiba-tiba, dia toleh ke arah pintu besi depan. 3 ketukan kuat, tapi tak ada suara beri salam. Faizal diam, tunggu. Lepas seminit, bunyi tu datang balik. Faizal buka lampu luar, pandang dari tingkap kosong. Tak ada siapa, tak ada motor, tak ada bayang. Tapi masa dia tutup langsir, dari bawah pintu besi, terlihat bayang hitam melintas perlahan dan hilang. Dia cepat baca ayat kursi, tapi sebaik dia selesai, pintu tu berdentum 3 kali macam ada orang sepak dari luar. Keesokan pagi, jiran-jiran pun cerita benda sama. Ada yang nampak bayang perempuan rambut panjang berdiri di bawah pokok kelapa. Ada yang cakap bau busuk naik dari tanah, kuat macam bangkai basi. Malam ketiga, Faizal nekat rakam dengan telefon. Bila dia main balik video tu, tak ada bunyi ketukan. Tapi di hujung rakaman, bila dia zoom, ada satu bentuk wanita berbaju putih, berdiri di penjuru pagar, mata merah menyala, senyum nipis. Itu rakaman terakhir sebelum Faizal pindah keluar ke rumah saudaranya. Sejak tu, ramai kata kawasan tu masih kena gangguan. Bunyi pintu diketuk, bau busuk datang tiba-tiba, dan kadang-kadang suara halus panggil nama dari luar rumah. Faizal buka pintu, kata orang yang mengetuk tu bukan nak masuk. Dia cuma nak pastikan orang dalam rumah tahu dia masih di situ. Dan siapa yang sahut dulu, itulah orang yang dia ikut.